hitam di Johor dulu bukan nama air hitam pun. Nak tahu cerita selanjutnya? Dulu air hitam ni dipanggil simpang pulai sebab ada pokok pulai besar betul-betul di tengah simpang 4 utama. Simpang ni penting sebab sambungkan banyak laluan utama. Ianya memang jadi tempat orang lalu lalang setiap hari tanpa henti. Tapi lepas tu, penduduk tukar nama jadi air hitam sebab ada air dari bukit yang warna dia gelap kehitaman. Nama air hitam ni dah digunakan sejak awal kurun ke-20. Walaupun tarikh tepat dia masih jadi misteri sampai sekarang. Bayangkan orang dulu nampak air warna hitam tapi still guna. Mungkin diorang ingat ni kopi free ke? Sekarang air hitam terkenal dengan industri seramik dan syurga shopping barangan perkakas rumah. Ada ke orang air hitam kat sini? Klik link di bio aku kalau nak belajar buat video animasi.